Set baru Monster Galaxy Card dan update makannya. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat datang ke video Buletin Anime. Kepada yang tak tahu, Buletin Anime ni adalah satu segmen dekat channel Seafoodin ni yang bagi korang update berita-berita terbaru berkenaan dengan animasi Malaysia. Saya ada permintaan kepada korang semua, kalau korang ada berita baru pasal anime yang mungkin saya tak cover, mungkin korang boleh komen dekat bawah, bagi saya link sekali. So nanti insyaAllah lepas ni saya akan buat video Buletin Anime dan masukkan berita baru yang korang share tu, dan of course saya akan shout out nama korang dekat dalam video, right? Sebelum kita mula dengan berita-berita hari ni, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Seafoodin, follow semua social media saya dan join grup Telegram, grup Facebook, semua link tu ada di ruangan deskripsi. Saya juga nak bagi massive shout out kepada semua members channel Seafoodin. Terima kasih sangat sebab support channel Seafoodin secara terus. Kalau korang nak jadi member, korang boleh jadi dengan harga RM5 sebulan. Alright, saya tak nak buang masa. Hari ni saya ada 2 berita anime dan 1 berita berkenaan dengan channel Seafoodin. Saya harap korang boleh tengok video ni sampai habis. Berita anime dulu, kita start dengan berita pertama, update berkenaan dengan makannya. Update ni datang daripada Encik Akmal Aziz, director, voice actor makannya tu sendiri. So Encik Akmal ada post cara untuk tengok makannya dekat YouTube. Kalau korang tak tahu, makannya musim 1 dengan musim 2 dah ada dekat YouTube. Korang boleh tengok ke semua episod secara percuma. Mula-mula tengok musim 1, lepas tu tengok Ramadan Tanpa Karim, Iklan Raya tahun 2024, lepas tu tengok musim 2, lepas tu tengok Raya dan Karim tahun 2025, Iklan Raya 2025. Betul-betul datang dekat bawah ni bila Encik Akmal cakap Wanakala ada banyak lagi plans untuk makannya, but for now tengah fokus DDM Friends dan IP rahsia yang belum announce lagi. Jujurnya saya nak cerita pasal IP rahsia tu sendiri, tapi saya tak boleh nak teka, tak boleh nak bincang apa-apa sebab saya tak tahu apa-apa berkenaan dengan IP rahsia tu. Tapi apa yang saya tahu adalah pasal makannya. I mean, saya tak tahu apa yang Wanakala plan untuk makannya, tapi saya tahu makannya tu wujud dan saya nak kesinambungan cerita makannya. Saya pernah jumpa Encik Akmal, saya pernah jumpa basically bos-bos Wanakala ni dekat Astro tahun 2024 hari tu. Diorang ada cakap diorang ada plan memang nak sambung cerita makannya ni. Tapi sambung macam mana? Sambung dengan siri ke? Sambung dengan movie ke? Itu yang buat saya excited. Sekali lagi, kalau korang nak tengok makannya, korang boleh tengok dekat YouTube. Musim 1 dan musim 2 semua dah ada dekat YouTube channel makannya. Saya akan letak link dekat bawah. Korang tengok sendiri, okay? Alright, berita yang kedua adalah berkenaan dengan Monster Galaxy Card. Hari tu ada event dekat Pavilion Bukit Jalil. Ada tournament Monster Galaxy Card sebagainya. Dan dekat event tu SM, okay, Encik SM sendiri ada cakap berkenaan dengan pack-pack baru yang akan datang untuk Monster Galaxy Card. Shout out kepada akaun Chaos Nami dekat TikTok. Okay, Chaos Nami ni yang post video, dan shout out kepada tim admin Seafood Squad yang share video ni dekat TikTok. So daripada video Chaos Nami ni, kita dapat tahu nama pack-pack yang akan datang tak lama lagi dalam bulan April, which is bulan ni lah. InsyaAllah tak lama lagi kita akan dapat Monster Galaxy Card Pack Bolt Impact dengan starter deck Thunderbolts. Bolt Impact tu mungkin memang pack besar dan starter deck dia Thunderbolt. Saya pun sebenarnya tak pasti sebab saya tengok video ni 2-3 kali, saya tak berapa dengar apa yang dikatakan oleh Encik SM dalam video ni. Tapi itulah, saya rasa saya dah tanya admin, diorang jawab macam ni lah. So itu informasi yang saya bagi. Kalau ikut nama ni, kita boleh macam bagi sedikit teori. So saya nak berteori sikit dalam video ni. Saya rasa nama ni dia basically bertemakan Halilintar, dan saya bayangkan ini adalah pack yang bertemakan gurulatan tapi komik. Ada 3 sebab kenapa saya cakap macam ni. Yang pertama sekali, gurulatan tak pernah ada kad sendiri. Masa zaman komik Boboiboy Galaxy musim 2 dulu, setiap arc tu ada dia punya set kad sendiri. Kalau arc Sori dengan arc Kuali tu, dia punya set adalah Beyond. Lepas tu ada pack Vortex, ada pack Rumble, ada pack Satria. Tapi bila sampai dekat komik Gurulatan, masa arc Gurulatan tak ada pack. Tiba-tiba Monster terus skip pergi ke pack Quest pada hujung tahun 2023. Satu lagi adalah sebab Boboiboy Movie 3. Saya rasa pack ni memang dikeluarkan untuk hypekan Boboiboy Movie 3, tapi itulah Boboiboy Movie 3 pula dah kena delay. So kira kad ni macam keluar awal, tapi it's okay. Orang akan still beli, orang akan still hype. Kalau design cantik, confirm benda ni akan bagi impact.
macam bold impact lah. Dan sebab ketiga, kenapa saya rasa pack-pack baru ni akan berkenaan dengan komik guratan adalah pack yang sebelumnya, iaitu pack Heroes Unite. Masa tahun 2025, Monster ada keluarkan 4 set untuk Monster Galaxy Cat. Salah satunya adalah Heroes Unite. Okay, yang lain tu adalah Blazing Frost, Mecha Strike dengan Champions Rise. So, yang Heroes Unite ni, dia yang first kali dalam tahun 2025, dan dekat dalam Heroes Unite ni ada beberapa kad yang dilukis pakai tangan, kad yang style komik. So, sesuai lah kalau kita kata yang bold impact ni dan juga Thunderbolts ni, dia punya tema utama adalah komik guratan yang keluar pada tahun 2022, 2023 macam tu. Apa pandangan korang tentang benda ni? Pastikan korang komen dekat bawah. Alright, berita pasal anime buat masa ni dah habis. Jom cerita pasal channel Sifuddin pula. Sebenarnya hari tu saya plan untuk buat video yang asing, memang satu video khas untuk benda ni, tapi saya rasa macam better saya campurkan je berita pasal anime dan juga berita channel Sifuddin. Macam yang korang tahu, tahun ni tak banyak anime yang akan keluar. Buat masa ni ada Kisah Bawah Tanah. Saya plan untuk buat konten pasal Kisah Bawah Tanah, tapi belum lagi. Dan insyaAllah lepas ni akan ada konten pasal Papazola The Movie, sebab sekarang Papazola The Movie dah masuk suka. So insyaAllah saya akan tengok Papazola The Movie 1-2 kali lagi untuk buat video review dan video maybe teori dan sebagainya. Itu semua akan datang. Selain daripada tu, dah tak ada dah benda pasal anime, dah tak banyak lah. Kita tak tahu bila movie like Putri keluar. Kita tak tahu kalau ada movie-movie lain yang nak keluar, movie anime lah. Dan of course macam kita tahu Boboiboy movie 3 dah ditolak ke tahun 2027. So basically macam saya cakap, tak banyak benda anime. Dan kalau saya hanya berpandukan anime saja untuk konten, makanya tak banyak lah video saya tahun ni. Betul. Tahun 2026 ni saya boleh kata tahun yang agak perlahan lah. Banyak, saya tak upload banyak video dalam bulan Januari, Februari dengan March ni. Namun saya nak cuba ubah benda tu bila masuk ke bulan April. So hari ni satu hari bulan ni kira video pertama dalam bulan April, dan saya cuba nak upload sebanyak yang boleh. Sekurang-kurangnya 10 video, kalau boleh lebih lah. Okay, 10 ke 12 video tu adalah minimum range dia. Kalau boleh lebih baik. Itu satu yang saya nak buat untuk YouTube saya. Dan kemudian of course saya akan cuba upload sebanyak yang boleh dekat saya punya TikTok. Dan bila saya upload dekat TikTok, saya akan re-upload video tu dekat Instagram dan juga dekat YouTube Shorts saya. So ya, saya plan untuk at least buat 15 video dekat situ. 15 video TikTok. Okey, saya nak buat video kan. Saya dah tahu berapa banyak saya nak. Saya dah boleh plan apa yang saya boleh buat. Tapi video pasal apa? Itu sebenarnya beritanya. Kepada yang follow saya dah lama dekat YouTube ni, dan kepada orang yang follow saya dekat TikTok, korang tahu saya suka main game Valorant. So saya main game biasanya dekat live stream tu, saya suka-suka dengan Roy, dengan Wan. Kita orang main sama-sama, dan habis live habislah kan. Tapi sekarang ni saya rasa macam saya nak kembali buat konten Valorant. Siapa yang dah tengok channel Sifuddin tahun 2021, 2022, saya ada banyak. Tak adalah banyak, tapi ada post video Valorant, dan saya dah tinggalkan benda tu sebab tak ada views dan tak ada orang minat pun. Tapi saya fikir macam, you know what, kenapa saya nak fikir pasal views? Saya just nak buat konten yang fun-fun bersama kawan-kawan saya. Dan kalau konten fun-fun tu perlukan Valorant, saya akan buat konten Valorant. So yes, saya akan mula saya akan masukkan konten Valorant. But it's okay, it's not like kosong, bukan just kita orang main Valorant. Saya ada satu goal yang saya nak capai. So dalam video ni korang akan tengok saya punya usaha untuk capai saya punya matlamat tu lah. So dia tak kosong-kosong, dia ada sedikit story. Mungkin korang akan nampak saya struggle ke apa. Maybe, I don't know, saya belum rekod semua video lagi. Baru rekod satu. So get ready to see Valorant content with me and Roy and also Wan. Selain dari Valorant, saya nak buat video pasal movie, anime, something like that. Buat masa ni saya memang nak buat review untuk One Piece live action musim 2. Video tu akan datang tak lama lagi, dan mungkin saya akan buat review movie ataupun series yang saya tengok, tak kisahlah kat mana, dekat Netflix ke kat mana-mana. Saya akan buat video dekat channel ni dan saya try upload lah. So that means tak semestinya saya hanya review yang anime saja, yang bukan anime pun saya akan review. Kalau korang ada filem yang korang rasa macam saya patut tengok, komenlah dekat bawah. Mungkin saya akan buat video bila saya tengok lah. So yes, selain daripada anime, saya juga akan try masukkan video movie ataupun anime. Dan saya juga akan cuba post video-video Valorant, video main game. InsyaAllah dengan cara ni saya boleh post sekurang-kurangnya 10 hingga 12 video dalam bulan 4 ni. Kalau boleh lebih, saya akan post lebih.
Selain daripada video, selain daripada shorts, saya juga nak buat live stream insya-Allah sekurang-kurangnya satu seminggu. Macam saya pernah cakap dalam live stream sebelum ni, saya nak ada at least 50 live stream dalam tahun 2026 ni. Sekarang ni saya baru buat nombor 10 maybe. Banyak lagi saya kena live stream. So saya akan live stream juga. Saya akan cuba post sebanyak konten yang boleh sempena bulan April ni. Mungkin konten-konten ni korang boleh tengok sambil korang buat homework ke, sambil korang kemas rumah ke, kemas bilik kan. So saya harap konten saya ni dapat membantu korang, dapat bagi korang sedikit entertainment sambil-sambil korang study, buat homework dan sebagainya. Itulah harapan saya. Saya nak jadi peneman korang semua. So mungkin lepas ni akan lebih banyak video panjang, style-style podcast. Alright, itu je video saya untuk kali ini. Itulah dia update untuk Anime sikit, update channel Seafoodin sikit. Expect more type of content from Seafoodin. Nanti kalau dah banyak pasal anime, kita fokuslah ke anime balik. Tapi buat masa ni anime tengah berehat, kita rehat, kita buat konten lain, happy-happy. Okay, konten One Piece, konten movie-movie, mungkin konten anime, review-review, reaction, whatsoever. Tengok macam mana nanti, okay? Apa-apa pun, itu sahaja untuk Buletin Anime kali ni. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang tengok sampai tahap ni. Korang memang awesome, memang legendary. Sekali lagi terima kasih juga kepada semua members channel Seafoodin. Shout out, terima kasih korang sebab support channel Seafoodin secara terus. Korang semua jaga diri, jaga kesihatan, dan guys, tahniah kepada semua orang yang ambil result SPM semalam. Yang ambil result SPM tu, tahniah. Semoga hasrat korang tercapai. Tak kisahlah result bagus ke tidak. Kalau result bagus, teruskan usaha. Kalau result kurang bagus, usaha lebih sikit. Lepas ni insya-Allah supaya korang boleh capai impian korang tu, okay? Alright korang, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Kita jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.